nak tolong lah ni, nak bantu kau lah ni. Kau tak sampai bila kau nak berubah? Tak apa, kita yurin dulu. Sebuah rumah teres yang diibaratkan seperti pusat pengumpulan barangan lama. Hasil tinjauan lensa 999 mendapati longgokan barangan terbiar di bahagian hadapan dan tepi rumah. Pihak AADK percaya keadaan sekitar rumah yang dihuni seorang ayah dan anak lelakinya hanya untuk mengamburkan mata pihak berkuasa. Dia masalah tu ini keluar penjara, kawan dia datang. Nak cepat nak tolong lah ni, nak bantu kau lah ni. Kau tak sampai bila kau nak berubah? Tak apa, kita yurin dulu. Kalau yurin clear balik. Yurin balik. Sangkut? Sangkut tak boleh buat cakap apa dah. Balik. Tak apa, jom. Ikut je. Menurut bapa yang berusia 66 tahun ini, penglibatan anaknya dengan pengaruh dadah tidak diketahui sama sekali. Malam tadi dia pukul 8 malam, tak pukul berapa dia wajib. Saya pukul 9 dah tidur. Dia sadar-sadar tengah malam dengar dia ada batuk-batuk tu je lah. Padahal dia dah balik, itu je lah. Yalah, tak apa dah pakcik. Saya mau balik pergi pejabat ADK dulu, kita buat yurin test. Nanti apa-apa nanti kita hubungi. Hasil ujian air kencing yang dijalankan ke atas ketiga-tiga mereka yang ditahan didapati positif dadah jenis heroin dan syabu. Tindakan lanjut diambil mengikut Akta Penagihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983.